Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul dalam seminar yang amat bermakna ini. Saya mengalu-alukan kehadiran kesemua peserta dan mengucapkan tahniah kepada Nusantara Study Center dan Center for Southeast Asia Maritime State Studies CSEA MSS di Prince of Songkla University atas penganjuran program yang mengangkat martabat bahasa Melayu ini. Bahasa Melayu telah lama menjadi bahasa lingua franca maritim sejak abad ke-15 yang berkembang melalui pelabuhan Melaka dan jaringan perdagangan Nusantara. Bahasa ini menjadi wahana diplomasi, ekonomi dan ilmu yang merentas sempadan geografi dan politik. Hari ini warisan itu masih hidup. Bahasa Melayu dituturkan oleh lebih 300 juta penduduk Asia Tenggara, menjadikannya antara bahasa terbesar dunia. Yang membezakan di setiap negara ialah dialeknya, tetapi akarnya adalah bahasa Melayu. Keistimewaan ini memberikan kita satu kelebihan geopolitik dan geoekonomi. Bahasa yang dikongsi bersama dapat memperkukuh identiti ASEAN, memudahkan urusan diplomasi dan menggalakkan integrasi ekonomi. Bahkan dalam era ekonomi digital, bahasa Melayu berpotensi besar menjadi bahasa utama kandungan digital, teknologi dan e-dagang di rantau ini. Bagi saya, seminar ini bukan sahaja memperkatakan tentang bahasa Melayu, tetapi juga tentang masa depan ASEAN yang lebih bersatu. Disebabkan itu, ketika menerajui pentadbiran negara, saya mencadangkan bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kedua ASEAN. Saya juga sedia membantu CSEA MSS Prince of Songkla University dan masyarakat Patani untuk memperkasakan bahasa Melayu di selatan Thailand. Terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur atas jemputan ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi selepas ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.